Buat apa? Kita nak buat apa? Tanya kita orang pula. Ha? Korang panggil kita orang. Kita nak buat apa? Hai, saya busy. Lost in Tioman. Hai, saya Kit. Saya Kimi. Okay, hari ni kita nak jawab soalan daripada Gen Z. Serius lah? Wih. Soalan yang pertama, apakah filem Malaysia dengan kutipan pecah panggung yang tertinggi? Ni Yusof Aslam. Bilu. Bukan. Sebelum Sembilu. Cerita baru. Ni kot. Ni Silat. Kabir Batia pula. Ni apa yang janggut-janggut tu? Apa yang janggut tu? Syahna Ahmad. Yang gangster tu apa? Macam tidak. Bukan Papa Zola. Dia polis yang tangkap polis. Allah. Ini cerita tu. ingat Tu. Cerita tu. Apa? Kita recall. Dia punya logo macam warna kelabu sikit. Sherry. Tapi logo dia warna silver kan? Betul kan? Soalan kedua, siapakah pengarah filem Ola Mola? Boleh tengok ChatGPT? Minta maaf, kita boleh nak skip ke? Tak, nak recall Nak try juga. Bola-bola. Ya, Ola Mola pengarah dia siapa? Confident je bola. Skip. Pengarah dia lah Chew Keng Guan. Kan aku cakap tadi. Kau cakap ciu dia. Soalan ketiga. Rasanya boleh yang lagi susah sikit kot. Okey, susah lagi. Susah. Budak CJ ni kelakar-kelakar semua. Yang kelima, siapakah yang membawa watak utama? Awi. Watak dia. Watak dia siapa? Allah. Tak utama. Aku panggil Awi je. Abang Awi. Hussein Lempoyang. Oh. Okay, Okay. Next. Apakah filem animasi pertama Malaysia yang berjaya menembusi pasaran antarabangsa? Upipin. Okay, next. Siapakah pengarah movie Diorang suka pengarah Kilau Kebangkitan Pahlawan? Alamak. Anak Pak Yusof. Anak Pak Yusof. Iaitu? Samsul ke? Bukan. Adik dia. Saya sebut nama. Share lah. Nak usum. Kita share. Haf. Haf. Apakah nama sekolah dalam drama St. John. Oh bukan. Salah, betul. dalam drama Project High Council? Yang saya tahu St. John je. Saya tak tengok. Awak sekolah mana dulu? Saya sekolah pondok je. Pernah tak cerita drama Nur? Siapakah yang membawa watak wanita dalam cerita? Nilofa. Favorite. Nilofa. Favorite. Tizakia. Bukan ni? Oh, ni. Okey, siapakah Jeng, penyanyi jeng. asal lagu Isabella? Amy Search. Boleh dikira tak? Siapakah pencipta lagu Mentera Semerah Pagi? Yuyu. Sangka kala. Sangkala. Masih lah. Jadi macam 70. Oh, kena laju ke? Oh, dah rap. Siapa penyanyi lagu Gemuruh? Faizal Tahir. Dia ni. Okey, siapakah penyanyi lagu Standing in the Eyes of Ella. Okey. Aku lebih dia macam ni. Siapa ni? Okey, siapakah penyanyi lagu Terukir di Bintang? Juna. Saja. Rapid kan? Lagu Sumpah memenangi AJL edisi keberapa? Allah. Siapa nyanyi? 32. 34. Tiga percubaan. Tanya. Tanya.